Kalau korang nak tukar barang dapur dan rumah sebelum raya, kena pergi ke Alat Dapur Cawangan Semenyih sebab tengah ada sale sampai 80%. Kipas siling serendah 88 je dan KDK 60 inci pula 159 je, Mat. Paling best, surface downlight serendah RM4.50 je tau. Untuk waterfall sink ni pula ada colour gold dengan hitam, cantik sangat. Dan kalau nak sinki yang biasa pun ada dekat sini. Lepas tu set kabinet bilik air siap cermin pun banyak pilihan, serendah RM99 je, murah kan? Yang nak tukar jamban tu, jamban pun ada promo ya, and jenis 2 piece and 1 piece terus pun ada. Water heater pula ada yang dari RM179 ni, dan mana nak cari cooker hood semurah ini kalau bukan dekat Alat Dapur. Tapi light and switch appliance ni cuma ada dekat Cawangan Semenyih and Ceras Batu 10 je tau. Tapi kalau nak cari barang dapur yang premium sikit pun ada tau. Brand pun banyak pilihan macam Rubin, Elba, Rinnai dan banyak lagi, Mat. Senang kata, macam-macam ada ya. Paling best sebab sinki dapur ada lebih dari 50 jenis pilihan, yang workstation, sinki seramik, sinki farmhouse, semuanya ada lah. Jadi pergilah ke Alat Dapur berhampiran sekarang.